Apakah ini satu lonjakan besar atau sekadar peneguhan status quo? Bayangkan sebuah bahagian parti yang berdiri teguh, menolak campur tangan luar dan memilih calon tunggalnya. Ia merupakan satu langkah penuh makna menjelang PRU DUN baharu. Ikuti kisah bahagian Parti Solidariti Tanah Airku, STAR di Kiulu, yang membuat keputusan penting dan apa maknanya untuk lanskap politik Sabah. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. Kali ini kita akan kupas satu berita menarik bertajuk STAR Kiulu sepakat sokong Terence Sinti sebagai calon tunggal PRU DUN Sabah ke-17. Di kawasan DUN Kiulu, bahagian baharu dalam perhatian politik Sabah, Parti STAR. Bahagian Kiulu telah mengumumkan secara rasmi bahawa seluruh pimpinan dan ahli-ahli mereka menyatakan sokongan padu terhadap calon tunggal mereka, iaitu Terence Sinti, bagi menghadapi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sabah ke-17. Keputusan itu dicapai ketika mesyuarat khas yang dihadiri kira-kira 50 ahli, termasuk barisan ahli jawatan kuasa bahagian, ketua-ketua pusat daerah mengundi, PDM, Wiramuda, Wiranita, serta ketua-ketua cawangan STAR Kiulu. Dalam kenyataan yang dibacakan oleh Ketua Wiramuda STAR Kiulu, mereka menegaskan bahawa Terence Sinti bukan sahaja seorang pemimpin berwibawa, tetapi juga dilihat sebagai penggerak utama yang telah lama memperkukuh pengaruh dan kehadiran STAR di Kiulu. Beliau sudah memimpin STAR Kiulu dengan komitmen tinggi, turun padang mendengar masalah rakyat, serta membantu komuniti tanpa mengira masa. Usaha beliau membina semula kekuatan akar umbi terbukti melalui peningkatan keahlian dan penyertaan aktif masyarakat Kiulu dalam STAR, menurut kenyataan tersebut. Mesyuarat itu turut mengeluarkan penolakan tegas terhadap sebarang cubaan pihak luar untuk melobi sebagai calon bidang terjun yang hanya muncul menjelang pilihan raya, langkah yang dianggap mencabar kesetiaan dan usaha keras ahli-ahli tempatan. Kami berdiri teguh di belakang Terence Sinti. Beliau bukan calon yang dicari-cari secara tergesa, sebaliknya pejuang yang sudah lama menabur bakti di kawasan ini, bunyi kenyataan bersama. Pimpinan STAR Kiulu turut mengecam tindakan mana-mana pihak yang cuba memintas proses dalaman parti atau mencantas kepimpinan melalui cara yang dianggap tidak beretika dan mementingkan diri. Jentera STAR Kiulu dibina atas pengorbanan, masa dan tenaga anak tempatan. Kami tidak akan membenarkan sesiapa mengambil kesempatan atas usaha orang lain. Seluruh ahli jawatan kuasa bahagian, Wiramuda, Wiranita dan ketua-ketua PDM turut menzahirkan komitmen untuk terus berdiri teguh bersama Terence Sinti dalam memperkukuh jentera parti menghadapi PRU DUN Sabah ke-17. Kami tidak dipaksa. Ini rumah kami, ini maruah kami dan ini perjuangan kami, kata mereka dengan penuh semangat. Mesyuarat diakhiri dengan satu ikrar untuk mengekalkan kesatuan dan memperkukuh solidariti antara semua sayap parti bagi memastikan STAR Kiulu terus menjadi benteng kekuatan parti di kawasan berkenaan. Untuk maklumat tambahan dan konteks sejarah atau isu semasa, kawasan Kiulu adalah sebuah kerusi negeri dalam negeri Sabah yang diwujudkan sejak pilihan raya negeri pertama pada tahun 1967. Mengikut keputusan pilihan raya negeri pada 2020, Blok Pakatan Pemerintah di Sabah, iaitu Gabungan Rakyat Sabah GRS, memenangi 38 daripada 73 kerusi negeri dan membentuk kerajaan negeri selepas pilihan raya umum negeri yang diadakan secara mengejut pada 26 September 2020. Sejarah pilihan raya Sabah juga menunjukkan bahawa kerusi-kerusi seperti Kiulu boleh menjadi medan pertarungan sengit antara parti tempatan dan kerjasama nasional. Sebagai contoh, dalam pilihan raya 2018, Blok Sebenar menukar kuasa kerajaan negeri untuk kali pertama dalam tempoh yang lama. Dalam konteks STAR pula, parti ini merupakan sebuah parti tempatan Sabah yang menekankan isu tanah air Sabah dan hak-hak tempatan. Keputusan di Kiulu menunjukkan bahawa STAR bahagian tersebut memilih pendekatan daripada akar umbi dan memastikan calon pilihan ialah mereka yang sudah ada penglibatan lokal bagi memperkukuh jentera parti di kawasan tersebut. Dalam suasana politik negeri yang agak cair di mana parti tempatan, kerjasama nasional dan frog leaping pindah parti menjadi sebahagian daripada naratif
langkah Star Kiulu ini boleh dilihat sebagai satu usaha untuk mengukuh identiti dan kredibiliti tempatan. Untuk analisis dan persoalan kepada audiens YouTube, apa yang menarik dari perkembangan ini? Pertama, pemilihan calon tunggal melalui sokongan sebulat suara oleh jentera bahagian mencerminkan pilihan untuk kestabilan dan solidariti dalaman. Dalam konteks Sabah yang sering mengalami perubahan kerajaan negeri atau kerusi yang dikuasai melalui kerjasama Parti Nasional, tindakan sebegini oleh Star Kiulu boleh dilihat sebagai usaha untuk memperkukuh unit parti dan kepercayaan akar umbi. Kedua, ia menimbulkan persoalan tentang sama ada strategi calon tempatan yang sudah lama aktif akan memberi kelebihan berbanding penghantaran calon luar yang mungkin lebih dikenal secara nasional, tetapi kurang akar di kawasan tersebut. Sejarah politik Sabah menunjukkan bahawa parti tempatan yang mempunyai sokongan akar pengundi kadang-kalanya lebih berjaya dibandingkan calon yang datang menjelang pilihan raya. Contoh, dalam pilihan raya 1985, parti tempatan seperti Parti Bersatu Sabah (PBS) yang muncul secara tiba-tiba tetapi dengan sokongan lokal berjaya menewaskan pihak yang dominan sebelum itu. Oleh itu, dalam kes Kiulu, adakah pemilihan Terence Sinti mencatat keuntungan strategik bagi Star? Ketiga, dalam kerangka lebih besar, keputusan ini mencerminkan bagaimana dinamika politik Sabah yang mempunyai pelbagai parti tempatan dan nasional semakin mengutamakan identiti tempatan, kehadiran di akar umbi dan tindakan tidak datang minit terakhir. Dalam kajian mengenai pilihan raya negeri Sabah 2020, seorang penganalisis menyebut bahawa satu faktor ialah pengundi menolak frog atau perubahan parti yang dilihat sebagai motivasi peribadi dan bukan kemahuan rakyat. Maka langkah Star Kiulu menolak calon dari luar dan menegaskan bahawa ini rumah kami, ini maruah kami, ini perjuangan kami, mengesahkan bahawa sentimen sebegini wujud di akar umbi. Dan seterusnya kita boleh menanya, apakah pilihan raya DUN ke-17 ini akan menjadi pertaruhan yang lebih besar bagi Star di Kiulu? Apakah sokongan sebulat suara akan diterjemahkan kepada undi yang kuat? Atau adakah pihak lawan akan menggerakkan jentera yang lebih besar dan menimbulkan cabaran walaupun Star mempunyai kekuatan akar umbi? Selain itu, bagaimana pengaruh faktor identiti Sabah dan tempatan memainkan peranan berbanding isu nasional seperti kos sara hidup, pembangunan prasarana dan perhubungan dengan kerajaan pusat? Sebagai buat perbandingan sejarah, pada pilihan raya negeri dulu, keahlian akar umbi dan mobilisasi lokal telah terbukti penting. Misalnya, dalam analisis pilihan raya 2020, Sabah yang dilakukan oleh akademik, beliau mendapati bahawa pengundi menyokong calon yang kukuh walaupun telah menukar parti, tetapi juga bahawa terdapat sebanyak 42% kerusi yang tidak mempunyai pemenang dengan majoriti besar walaupun sistem first past the post digunakan. Ini adalah laporan berdasarkan analisis daripada ResearchGate. Maka mobilisasi dan solidariti dalaman seperti yang Star Kiulu tekankan boleh menjadi faktor pembalik. Dan dengan keputusan untuk calon tunggal, Star Kiulu mencuba untuk mengelakkan pecahan undi yang sering merugikan parti tempatan dalam pertandingan ramai penjuru. Namun tiada satu pun jaminan tanpa cabaran. Aspek seperti penerimaan masyarakat yang luas, bagaimana jentera akan digerakkan dan sama ada isu tempatan benar-benar terpenuhi akan menjadi ujian sebenar. Juga dalam konteks Sabah di mana persekitaran politik sering berubah melalui kerjasama baharu dan pengalihan sokongan parti, Star perlu memastikan bahawa sokongan sebulat suara ini bukan sekadar simbol tetapi diterjemahkan kepada tindakan dan penglibatan rakyat. Tambahan pula, apakah pengaruh pembangkang dan Parti Nasional di Kiulu akan cukup kuat untuk mencabar Star? Dan adakah fokus pada calon tempatan akan menarik pengundi muda atau yang mungkin lebih tertarik kepada perubahan berbanding tradisi? Para sahabat penonton sekalian, jadi inilah cerita bahagian Star Kiulu yang membuat keputusan berani memilih calon tunggal daripada kalangan mereka sendiri dan menegaskan identiti serta akar perjuangan. Tapi langkah ini menimbulkan banyak persoalan. Adakah ia akan berkesan atau hanya satu teka-teki menjelang pilihan raya? Apa pandangan anda?
Adakah strategi calon tempatan seperti Terence Sinti akan diberi ganjaran oleh pengundi? Atau adakah faktor lain seperti isu nasional atau pemain politik luar akan mengubah arus? Tulis pendapat anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, subscribe dan ketuk loceng untuk mendapatkan notifikasi apabila kami siarkan analisis seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.